pendekat kemarin. Berikut adalah pengenalan ringkas mengenai fleksitable. Ia dibina untuk menangani masalah murid yang sukar menghafal sifat 2 hingga 9 dan keliru menyelesaikan ayat matematik darat. Alat ini bersifat maujud, ringan, murah alik dan kos rendah. Tapannya dibuat daripada bahan buangan seperti kotak susu, manakala riban berwarna-warni digunakan untuk setiap barisan sifat bagi menarik minat murid. Murid hanya menarik riban mengikut sifat yang dikehendaki untuk mendapatkan jawapan dengan tepat dan pantas. Terdapat 5 objektif. Yang pertama ialah ia dapat meningkatkan keyakinan menyelesaikan masalah ayat matematik darat dengan menggunakan teknik yang mudah. Yang kedua ialah meningkatkan keyakinan serta motivasi murid semasa PDP. Yang ketiga ialah membangunkan pendekatan pengajaran yang kreatif untuk menarik minat murid. Yang keempat ialah membantu murid mendapat jawapan yang tepat dalam masa yang singkat. Yang kelima ialah bersifat maujud, ringan dan mudah alik. Latar belakang pembinaan fleksitable berpunca daripada beberapa isu utama yang dihadapi oleh murid-murid seperti yang pertama ialah murid tidak menguasai kemahiran menyelesaikan ayat matematik darat. Yang kedua ialah murid menghadapi masalah untuk mengingati dan menghafal sifat asas 2 hingga 9. Yang ketiga ialah murid menunjukkan sikap kurang minat dan berasa bosan. Yang keempat ialah murid memerlukan satu bahan bantu belajar yang bersifat maujud, memudahkan pencarian jawapan dengan lebih tepat dan pantas. Cara penggunaan fleksitable adalah sangat mudah untuk membantu murid mendapatkan jawapan dengan pantas. Pertama, murid terlebih dahulu melihat ayat matematik darab yang perlu diselesaikan. Kedua, murid hanya menarik ribbon berwarna-warni yang disediakan pada jadual mengikut sifat yang ingin digunakan. Yang ketiga, dengan menarik ribbon, murid dapat mencari dan menentukan jawapan bagi operasi darab dengan mudah, tepat dan pantas. Murid digalakkan menggunakan alat ini secara kerap dalam latihan harian supaya mereka dapat menghafal sifat secara semula jadi. Fleksitable mempunyai elemen-elemen sains seperti berikut. Yang pertama ialah komponen sains dengan elemen kelestarian dan metodologi, iaitu penggunaan bahan buangan seperti kotak susu menunjukkan kesedaran terhadap pemeliharaan alam sekitar kita semula. Yang kedua ialah fleksitable merupakan satu bentuk teknologi bantuan pembelajaran low-tech yang dicipta untuk memudahkan murid mendapatkan jawapan dengan tepat dan pantas. Yang ketiga ialah elemen teras sumber yang memfokuskan kepada kemahiran untuk operasi darat yang melibatkan penguasaan sifat 2 hingga 9. Yang terakhir, inovasi yang pertama, murid dapat menyelesaikan ayat matematik darab dengan mudah, tepat dan pantas. Yang kedua ialah murid tidak lagi merasa ragu-ragu semasa mencari dan menulis jawapan. Di samping itu, ia menunjukkan keyakinan yang tinggi dalam kalangan murid. Yang ketiga ialah sesi pendidikan menjadi seronok dan gembira. Minat murid terhadap topik darab meningkat dengan ketara. Yang keempat ialah murid menghafal sifat secara semula jadi melalui penggunaan rutin alat ini. Tekanan untuk menghafal sifat secara paksaan tidak wujud. Sekian, terima kasih.